Sebenarnya tak ada ubat khas pun yang boleh terus hilangkan asma. Kebanyakan masalah asma, batuk ataupun resdung sebenarnya berpunca dari kahak dan radang yang dah lama berkampung dalam saluran nafas. Bila kahak ni dia dah penuh, dia akan sekat oksigen kita. Sebab tu dada rasa sangat sempit, nafas jadi pendek dan akan batuk dan bersin non-stop. Bila kita pergi check up, mungkin kita akan diberi ubat batuk biasa dan juga inhaler. Tujuan dia untuk clearkan saluran pernafasan tu, tapi secara sementara je. Dia tak buang pun kahak tu dengan radang tu. Sebenarnya tak ada ubat khas pun yang boleh terus hilangkan asma. Tapi ada makanan-makanan tambahan yang sesuai untuk masalah asma ni. Tuan-puan boleh amalkan Kus Al-Hindi ni. Kus Al-Hindi ni dia dah ada kajian khas daripada pakar. Berfungsi sebagai biosolvent sebelum jadi untuk cairkan lendir dan radang yang ada dekat saluran pernafasan. Di mana itulah punca masalah asma yang sebenar. Bila saluran nafas dah clear, barulah asma reda, resdung pun tak mengganggu lagi. Cara amal dia pun senang je ya tuan-puan. Hanya amalkan 2 cawan sehari. Pagi sekali, petang sekali. Kami dah terima beribu feedback yang positif. Boleh tengok dekat review dan komen ya. Macam mana nak dapatkan? Puan-puan boleh tekan je butang yang saya sediakan di bawah.